Ya, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya lihat apabila kerajaan cuba kita mengimportkan pelabur asing, pekerja asing daripada Bangladesh, banyak bantahan daripada pihak pembangkang. Jadi saya mencadangkan kalau boleh negeri-negeri yang diperintah oleh pembangkang ni bolehlah wujudkan satu undang-undang supaya sektor-sektor yang dalam negeri yang diperintah oleh pembangkang janganlah gunakan pekerja asing. Apa pandangan? Terima kasih. Ini kena balik belajar undang-undang ni. Takkanlah tak tahu undang-undang kita federal law. Silakan siapa ni? Pulau Pinang Hawker Center pun boleh wujudkan law supaya jangan gunakan Bangladesh. Kenapa tak boleh? Terima kasih Perkhidmatan Pauh kerana beri peluang untuk mencelah.